Assalamualaikum. Semoga semuanya sihat di bawah lindungan Allah. Hari ini kita nak masak kari ikan tongkol, ya. Ini kita dah tumis bawang merah, bawang putih halia, daun kari, daun pandan, bunga lawang dan sedikit lepas tu kulit kayu manis. Kita akan letak kari ikan, ya. Okey, dah garing macam ni, kita akan letak serbuk kari, ya. Kita dah letak serbuk kari, serbuk cili sedikit, kita letakkan air. Kita kacau, ya, hingga pecah minyak. Okey, kita tunggu hingga pecah minyak. Siapa nak kari dia tu pekat, kita lebihkan kari. Siapa nak pedas, kita lebihkan kepada serbuk cili, ya. Okey, kita tunggu pecah minyak. Okey, nanti kita akan masukkan ikan tongkol yang kita dah rebus sebelumnya. Kita letak air sikit saja, letak garam, letak sikit gula, perasa dan lepas tu asam keping. Okey, kalau kita nak lebih masam, kita lebihkan asam keping lah. Okey, ni ikan ni mesti direbus dululah dengan air sedikit, kita tutup supaya ia masak lah. Okey, nanti kita masukkan dalam kuah. Okey, dah pecah minyak ni, kita akan masukkan ikan, ya. Okey, kita dah masukkan ikan, masukkan air, kita akan masukkan sedikit santan, ya. Bismillah. Sebab ikan ni dah masak, kita terus masukkan garam, gula dan serbuk perasa serta kita terus masukkan sedikit gula Melaka. Okey. Okey, kita dah tambahkan garam, gula, sedikit gula putih, sedikit gula Melaka, perasa, ya. Itu semua dah cukup rasa, dah masam dah semua. Okey, santan pun saya tak guna satu kotak, guna separuh kotak saja, terpulanglah pada kita. Kalau nak lebihkan santan, lebihkan santan, tapi saya kurangkan santan. Okey. Selamat mencuba semua. Okey, assalamualaikum.